Datuk Haji Asbullah Awang dan juga Richard sekali. Membawa kru kejulatiannya ke pentas khas, diikuti di situ oleh ketua pasukan bagi pasukan Lion Style, iaitu Isa Halim. Sebenarnya kepujian kita harus beri pada Fandi Ahmad dengan masa yang diberikan untuk beliau untuk mengendalikan pasukan, dapat juga mengekalkan satu momentum permainan yang begitu baik, terutama dengan pemain-pemain muda. Dan saya percaya ini adalah satu indikasi yang baik untuk pasukan Lions untuk terus mengulangi cabaran mereka dalam musim 2014 ini dengan pemain-pemain muda ditampilkan pada musim ini. Ini juga merupakan perlawanan pertama untuk Pahang dan juga untuk Lansdowne bagi Liga Super bagi musim 2014 ini. Jadi nampaknya untuk musim 2014 Pahang memulakan untuk mengumat 3 mata penuh dari perlawanan ini. Sebagian dari penyokong-penyokong Singapura yang datang pagi tadi, walaupun gagal untuk mencipta kejayaan, tapi saya rasa mereka tidak pulang hampa. Ya, mutu permainan yang mereka peragakan pada malam ini cukup menarik kerana pergerakan daripada pemain-pemain tonggak. Beliau mengekalkan pemain-pemain utama musim lalu, iaitu Izwan Wahab, Safwan Baharudin, Syakir Hamzah, Afiq Yunus, Mahmud Mohanan dan juga Faris Mahmudu senantiasa akan menjadi sandaran beliau untuk meneruskan perjuangan musim 2014 ini. Ramai penyokong-penyokong Singapura datang, 500 orang tak silap saya. Ini memberi sumbangan juga kepada tahun berlaut Malaysia pada tahun ini. Ya. Ini dia penjaga gol pasukan Singapura, Izwan Mahmud. Agak malang dia gagal untuk menepis tendangan yang dilakukan oleh Mates Conte. Dan sokongan serta tepukan gemuruh diberikan kepada pemain-pemain dan pengurusan pasukan Pahang yang marah sekarang ini ke pentas untuk menerima Piala Sultan Haji Ahmad Shah sebagai pemenang perlawanan Sumbangsih untuk kali yang ketiga bagi mereka. Setelah mereka berjaya memenangi Piala Sumbangsih ini pada tahun 1952 menewaskan pasukan Johor 2-1 dan kemudiannya muncul juara 1953 menewaskan Sarawak 5-0. Malah ini adalah final yang ke-7 untuk mereka dengan 4 daripadanya menjadi naib juara. Ya, satu permulaan yang baik untuk Ronald Smith, pengendali Pahang yang berumur 64 tahun dan pernah berkhidmat sebagai pengarah teknikal FM tahun 1999 hingga 2002. Apakah ini indikator dia akan terus dengan Pahang? Kerana kontraknya sekarang ini 2 bulan katanya. Tapi saya rasa dengan permulaan ini saya percaya pengurusan akan memberi kepercayaan kepada beliau untuk terus mengendalikan pasukan Tok Gajah ini. Alex mendahului pemain-pemain yang lain, diikuti situ oleh Zidane dan kemudian Gobi juga bermain cemerlang selain daripada pertahanan di belakang ini. Dan nampaknya Mates Conte sekali lagi membawa kejayaan untuk Pahang setelah muncul sebagai juara Piala Malaysia dengan jaringan yang dilakukannya. Hari ini minit ke-57 dia melakukan jaringan. Ini pemain baru Pahang ini, pemain pertahanan baru anda melihat. Ya, beliau adalah Rahman yang dimaksudkan memperagakan corak permainan yang begitu meyakinkan, serasi dengan benteng pertahanan dengan Damien dan Rasman dan Sarizan. Saya percaya beliau boleh membantu dalam aspek serangan dengan mantap. Koji tak diturunkan. Dan nampaknya peluang dia untuk bermain di bahagian serangan semakin sempit sekarang ini kerana kehadiran Wakame. Dan itulah satu cabaran yang pemain-pemain tempatan kita harus melalui untuk membuktikan kewibawaan mereka, untuk meyakinkan pengendali mereka untuk terus berada di dalam kesebelasan utama. Siap sedia sekarang itu menjulang Piala Kebanggaan sambil kita menyaksikan Dixon Wakame diikuti oleh pemain simpanan dan di situ ialah David Stewart, pengurus pasukan juga berada di situ, iaitu Cik Nasir, Datuk Cik Nasir Saleh dan Rasman. Dan akhirnya akan dijulang piala ini oleh Jalaluddin Jafar bersama dengan Rasman Raslan. Ini kebanggaan untuk mereka. Saya rasa menjulang perlawanan Sumbangsih Piala Sultan Haji Ahmad Shah. Ya, segitu sinonim seorang pemain junior dan seorang pemain senior bertanggungjawab untuk menjulang Piala Sumbangsih ini.
Jangan lupa selepas ini akan telah pun dibuka tirai untuk Liga Super bagi musim ini, dan esok akan berlangsung perlawanan antara Selangor dan T-Team, kemudian diikuti Johor Darul Ta'zim bertemu Perak, Terengganu bertemu PKNS, ATM bertemu Sarawak dan Kelantan bertemu dengan pasukan Sam Dabi. Pahang dan juga pasukan Lions 12 telah pun memulakan langkah pertama mereka dalam kancah bola sepak Liga Super pada tahun 2014 dengan Pahang mengutip 3 mata dari kemenangan 1-0 menewaskan pasukan Lions 12 ini.